Engkau separate Kalau dia Tapi walaupun kau pertama Madinah, kau pertama Madinah kah ataupun aku pertama umrah kah, kan nanti kan jalannya kan sama, mesti kita bertembung. Jadi kan mesti bas kamu tuh singgah saat ada orang kencing di tandas. Punya bas pun tinggal singgah ada orang mau kencing di tandas. Pasti kita jumpa. okey dia macam ni korang yang tengok ni menjadi saksi Aku tak tahu Daus di Madinah atau Mekah dulu. Start daripada hari ni aku tak akan tanya Daus dia pergi 14 tu pukul berapa, fly apa, dia Madinah dulu ke Mekah dulu. Aku tak akan tanya lokasi dia kat mana-mana pun start daripada hari ni. So aku nak tengok adakah kita orang dipertemukan di sana. Kalau dipertemukan di sana, Daus kena belanja aku beg mahal kat sana. Kau nak ke? Nak. Beg yang daripada kulit unta. Lepas tu dia punya kitchen di beg tu, kumis-kumis unta, ekor-ekor unta. Mesti estetik no, kau bawa balik Malaysia. Confirm lepas custom. Kau nak ke? Kau mau minta aku bagi no, okey je. Kau ingat start hari ni aku tak akan tanya Aku tak akan tanya Daus, kau pergi flight kau pukul berapa? Aku tak akan tanya. Okey, tak apa, kita tengok nanti siapa yang tak tahan. Mojok.